Okay, sudah ya. Khadijah ready? Azalia ready? Cepat. Zahira ready? Mana file Zahira? Zahira punya file kat belakang atas meja. File Zahira kat belakang. Sudah? Sudah. Cepat. Nuri? Depan. Okey. Pengurusi majlis? Tak okey? Kenapa? Jurukamera Facebook Live mana? Ready? Jurukamera ready? Okey, bismillah. 3 PQ ready ya? Okay, insyaAllah. Sikit lagi. Tolong ambil kursi-kursi awak letak kat belakang. Takut ada tetamu kita datang tak ada kursi. Tolong. Hai peserta. Kat meja awak tak ada kursi kan? Tolong letak kat belakang. Untuk orang duduk. Tidak kiaman saya duduk. Tolong. Tak tahu terus. Cuba kat tangan siapa tak ambil gambar lagi. Ramai lagi kita ambil gambar, nak ambil gambar. Sebab betul-betul kita ada masa. Angkat tangan siapa lagi nak ambil gambar. Okey, tak apa. Suruh ditunggu dulu. Okey, abang Pak kita tunggu dulu ya. Kita nak buat majlis penutup sekejap. Lepas tu nanti bila dah keadaan okey boleh kita dirikan gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah, bagi anak tu dekat orang. Awak duduk dekat sini. Bagi sedang bagi tugas tadi untuk jaga Khadijah. Awak datang dengan kamera awak. Bagi anak tu dekat budak tadi. Saya dah bagi pengasuh dekat dia. Okey, ready Abdullah? Dia aja menangis, dia aja. Dia jadi nangis sekejap je. Okey, bismillah. Ready ya, kursi. Kakak, awak ready? Tak ready? Ya? Apa tu? Tak ready? Awak nak saya sendiri jadi kursi majlis? Awak nak saya sendiri jadi kursi majlis? Okeylah. Okey, bismillah. Betul ni tak tadi ni? Okey, tak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Debat tu debat. Subhanallah. Hadirin yang dihormati, Alhamdulillah, maka tibalah kita di penghujung program kita pada hari ini. Sedikit penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua penceramah, guru-guru, barisan EJK serta semua peserta yang dalam memberikan kerjasama dan komitmen dalam menjayakan program Etika AI 2026. Majlis diteruskan lagi dengan perarakan masuk yang diketuai oleh Kep Komandan iaitu Saudari Wan Nuril Amani binti Wan Khairul Amini, diiringi oleh pengarah Jawatan Terengganu Azalia Azhara, pengurus peserta tingkatan 1 Zahira, EJK tertinggi program Etika AI dan Ketua Kumpulan Projek Inovasi. نزلنا صفوفكنا نزلنا أيها الشباب تقدمنا إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام الله أكبر
buat ah. Dah stand ada depan. Saya suruh ni. Saya suruh ambil. Hah? Saya suruh awak dia. Saya suruh. Ha. Tahu. Mana jaga tu? Mungkin aku ambil tapi aku belakang masuk. Mungkin tak aku ambil tapi aku belakang masuk. Semua peserta diminta untuk berdiri bagi mendengar. Tak gapo pun, tak gapo pun. Oh. Dia jangan duduk tepi jam. Dia duduk tepi jam. Tak kumuk ni. Dia dah letak betul kan? Oh, gitu. Tak menegak. Tak gapo pun tu. Macam saya tak mas. montas dulu. Ini dah. Ini go tu dulu. Okay, itu dia semua boleh ijlis nah. Di hadapan kalian semua adalah barisan 27 kumpulan inovasi, berikan tepukan. Okay, silakan tangan pada pelajar tingkatan 1 UN. Ya, beri tepukan. Barisan 1 US. Ya, berikan tepukan. Seterusnya pelajar pada 1 PQ. Ya, berikan tepukan. Seterusnya barisan 3 UK, PJK dan Bahasa Arab. Dan satu-satunya pelajar daripada tingkatan 2 PQ. Okay, Alhamdulillah. Inilah semua dalam nama-nama ini semuanya telah masuk ke pertandingan inovasi peringkat kebangsaan. Cuba angkat tangan siapa yang dapat anugerah emas. Satu kumpulan saja. Okey, anugerah silver, angkat tangan. Okey, seterusnya kumpulan bronze peringkat kebangsaan, angkat tangan. Kau tak tahu lagi Rizal boleh. Okey, itu semua. 27 kumpulan ini telah berentap membuat video selama 3 hingga 10 minit. Tapi kita hanya satu kumpulan saja berjaya mendapat anugerah emas. Apapun, Alhamdulillah. Beri tepukan kepada kita semua. Okey, hasil usaha anda telah anda perolehi. Dan hari ini kita menunggu saat-saat
yang mendebarkan di mana pertandingan inovasi tingkat sekolah, di mana kumpulan yang mendapat diamond, best of the best dan gold terbaik akan kita bawa ke Jaulah Terengganu untuk berentap di IPG Besut Terengganu. Berikan tepukan. Walaupun satu kumpulan saja yang akan mara ke dalam pertandingan tersebut, tetapi yang lain insya-Allah akan berada dalam program Mumtaz Lugawi di IPG Imtiaz Besut Terengganu, dan kita 2 hari berada di UMP dan insya-Allah kita pergi jalan dekat Rembayung Terengganu insya-Allah. InsyaAllah. Jadi Alhamdulillah, bagi tidak menyedihkan kalian semualah, maka pihak sekolah terima kasih kepada Ustaz Wan Mazri yang mewakili Tuan Pengetua dapat hadir pada hari ini untuk meraihkan anda semua, dan terima kasih, berikan tepukan kepada pihak pentadbir. Alhamdulillah, tadi Khadijah, cuba angkat tangan Khadijah, ini adalah pengarah program kita. Dan pengarah program Jaulah Terengganu, cuba angkat tangan, kecil comel tu. Dan pengarah pasukan peserta-peserta iaitu Zahira, ya, yang handle semua pasukan-pasukan dan telah berjaya di bawah barisan 3PQ yang handle program Ibtikar SMK Naim 2025-26, insya-Allah. Kita kalau berjaya kali ini, mungkin Pak Sekolah akan izinkan lagi. Tapi kalau kita tidak buat yang terbaik, mungkin ini kali terakhir kita buat program. Okey, saya serahkan majlis terusnya kepada MC. Semua peserta dipersilakan untuk duduk. Bagi meneruskan perjalanan kita ini saya buat sedikit video AI insya-Allah yang telah diajar oleh Ustaz ni abang kita ni kat tepi ni, dia ajar saya. Smart Pocket Nahu Arab. Ia fokus topik domesil dan juga ismiah. Jumlah ismiah. Welcome everyone, we're Dora Anwar, our group consists of 5 members. Dina is the leader, Afi is the assistant leader. Our teacher Alilada is going to receive our Feel Amar and the rest of us. This book can help students understand Arabic language better. Thank you. Smart Pocket Nahu memang best. Tengok ni, ada contoh fikirwan ni. Orang pun senang faham, siap dekat. Kita guna AI jana editing menarik. Jom kuasai Nahu Arab dengan santai dan seronok. Ini projek ini. Aplikasi dekat kami ini mudah ada al-arwah namun al-khubsu dan jajuk belajar jadi makin seronok dan pakai belaka. Jom belajar bahasa Arab dengan santai dan bijak.
Bagi makluman semua, pelajar 3PQ telah bertungkus lumus menghasilkan 10 buah buku dengan bimbingan Ustazah Mahfuzah. Kini, majlis diteruskan dengan perasmian Mumtaz Lughawi. Okey, sila jumpa Pula Rashid dulu naik atas. Jumpa Pula Sebelum perasmian Mumtaz Lughawi, dijemput kumpulan nasyid untuk naik ke atas pentas. Dipersilakan. Oh, ada lagu ni kak. Nak enjoy. Pasal tu dia beraktifkan. Komunikasi dengan komunikasi. Oh, ini. Okay dah. Dia ni sendiri. Lagu tu dah betul. Buat dia awal. Awak tak banyak video. Bukan aku dia pun lah. Apa nak bagi kebaikan? Dijemput Uhti Bahira. Kak boleh main. Dijemput barisan Mumtaz Lughawi yang melaksanakan program produk modul Mumtaz Lughawi yang terdiri daripada 11 buah buku yang dihadir oleh pelajar-pelajar 3PQ. Okey, dipersilakan untuk mara ke hadapan. Diketuai oleh Maisarah. Silakan. Silakan semuanya tampil ke hadapan. Okey, mereka adalah merupakan anak-anak 3PQ yang pintar lagi solehah. Bagilah ke Ustaz buku tu. Biar Ustaz tengok dulu. Lepas Ustaz tengok baru letak tarahan. Okey. Ini adalah hasil ciptaan Ukhti Solehah, iaitu buku Mumtaz Lughawi yang terdiri daripada modul pengajaran pembelajaran bahasa Arab mudah yang terdiri daripada 10 produk. Dekat belakang kita ada banting, 10 banting yang mana dalam modul inilah mereka bergerak dan akan diberitahu secara lebih terperinci oleh Ukhti Bahira selaku pelajar yang bergerak dalam program konsultan bahasa Arab, dan Ukhti Bahira juga adalah pelajar yang handle grup nasyid yang ada di atas yang akan diperkenalkan dan dirasmikan pada hari ini. So modul Mumtaz Lughawi ini diharap akan bermanfaat untuk para pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengenali dengan lebih mendalam Mumtaz Lughawi, marilah kita mengenali. Mumtaz Lughawi merupakan sebuah modul yang bergerak melalui tim konsultan dalam usaha memperkasa serta memartabatkan pembelajaran bahasa Arab. Namun, Mumtaz Lughawi bukan sahaja sekadar sebuah modul, ia merupakan satu wadah yang membawa ilmu bahasa Arab lebih dekat kepada para pelajar melalui pelbagai aktiviti, program dan pendekatan pembelajaran yang lebih menarik. Menariknya, sepanjang perjalanan Mumtaz Lughawi, lebih daripada 30 buah sekolah Ustazah Mahfuzah telah menjadi destinasi Jaulah dan program mereka. Antaranya ialah pada tahun lepas Jaulah Kedah, Jaulah Pahang. Dan pada tahun ini Jaulah Kuala Lumpur, dan insya-Allah ke Jaulah Terengganu, ke Besut Imtiaz.
Antaranya termasuklah SMKA Palaya, SMKA Melur, SMKA Tuk Pacuk, SMK Seri Kiambang, SMUA Kuala Krai, Mahad Askobiring Ailanas dan banyak lagi sekolah yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan Mumtaz Luawi. Mumtaz Luawi bukan hanya bernegar di sekitar Kelantan. Perjalanan Mumtaz Luawi turut diperluaskan melalui berbagai jaulah, antaranya di Pahang, Kedah, Kuala Lumpur dan Terengganu. Inilah yang menjadikan Mumtaz Luawi lebih daripada sekadar sebuah modul pembelajaran. Ia adalah sebuah perjalanan ilmu yang terus berkembang, bergerak dari satu sekolah ke satu sekolah dan daripada satu negeri ke satu negeri. Baiklah, setelah kita mengenali sedikit sebanyak tentang perjalanan Mumtaz Luawi, kini tibalah masanya untuk kita sama-sama memeriahkan lagi majlis kita pada hari ini. Untuk pengetahuan semua, majlis kita disertai dengan persembahan daripada kumpulan nasyid Sautun Najah, iaitu daripada tingkatan 1. Dipersilakan lagu tema bahasa Arab oleh kumpulan Sautun Najah. Subhanallah, 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 Subhanallah. Syifa. Kenapa? Tak, takut tak nampak lah. Dok Sigoni. Ni Masyarah. Zaria tak pakai telefon. Subhanallah, Subhanallah. Ikhwati akhawati isma'u ma atakallamu innal arabiyyata kimatun najah. Ikhwati akhawati nanu muslimuna wal muslimat hayya ala hifzil lughatil arabiyyah. لو ننطق لنستوعب كيف سنفهم بها وجب علينا نتعلم وهو لا إسلام بغير القرآن لا قرآن بالعربية هي لغة العبادة ولغة الجنة وهو هيا هيا ننو
Biluwatil abiyati Yaluwatul Qur'ani Takallamu. Lagu yang pertama ialah lagu ganti nama iaitu Ad-Damair. Ganti nama bahasa Arab ada 3 jenis. Ganti nama yang ketiga jate huwa hum. Ganti nama yang ketiga tina hiya hunna. Ganti nama yang kedua jate anta antuma antum. Ganti nama yang kedua tina anti antuma antuna. Ganti nama yang